Assalamualaikum. Ni software yang saya buat lah untuk adjustment. Simple je, dia tak rumit. Masukkan data ikut teks boleh, ikut dalam software ni pun boleh. Dia ada open drivers dengan loop boleh. Dan masukkan kita punya ni lah, residual. Import masuk text file, dia akan auto populate. Tekan calculate, dia akan keluar result lah dengan array ellipse. Array ellipse tu kalau kecil kita boleh besarkan lah scale dia supaya nampak lagi jelas. Dan kita boleh tengok result belah kanan ni. Ok, dia dah pass, dia tunjuk pass kat situ. Dan kita boleh export dia punya report ni ke dalam bentuk text file. Dan kita juga boleh export je dalam bentuk DXF. Screenshot ni pun kita boleh keluarkan lah. Screenshot yang belah kiri ni kita save sebagai gambar lah. Alright, thank you.